Mr. Tan Kim Siang dari sisi advisory dan rakan-rakan saya Encik Jerry Kang ya akan menyampaikan satu topik ialah wacana ilmu literasi kewangan ya. Kewangan terus hidup tenang ya. Jadi saya pas kepada Cik Jerry ya. Okey. Secara simpelnya kita memang tahulah tahap literasi kewangan di Malaysia sangatnya rendah. Di kalangan negara OECD paling banyak 59% saja. Okey. Selain itu, masa simpanan juga sangat terhad. Seluruh Malaysia 53% yang menabung. Macam mana mau retire? Macam mana ada tabung kecemasan? Persoalan pun menjadi masalah. Tahun 2005, SSBC pernah melaporkan keputusan lalu, bukan sekarang. Rata 80% rakyat Malaysia tak boleh bersalah. Kalau ada akhir habisnya, lepas 3 tahun, habis. Punca utama, selain itu ada punca utama. Muflis. Apa muflis? Muflis. Kebanyakan ada personal loan, pinjaman pribadi. Kebanyakan ambil personal loan kerana nak beli kereta. Sini lifestyle problem. Selain itu, pinjaman kenderaan juga menjadi masalah. Ramai housing loan, pinjaman kenderaan juga sebagai faktor utama muflis. Okey. Serah pada Okey. Ya, terima kasih pada Jerry. Ya. Yang ketiga, kita mau cerita tentang strategi simpanan dan pelaburan. Jadi, selalu kita simpan di ASNB. Itu adalah ada selamat sikit lah. Yang kita selalu cari yang selamat. Ya, jadi menyimpan secara konsisten membolehkan model berkembang melalui dividen yang dilabor semula secara berterusan. Ini yang steady-nya lah. Ya. Jadi keempat, ya, perancangan persaraan dan bijak. Yang bijak ya. Ya. Macam mana? Adalah kritikal untuk menyelesaikan semula hutang rumah, kereta dan pinjaman lain sebelum. Jadi, jadi tidak digalakkan hanya bergantung kepada pension atau KWSP sahaja. Jadi simpanan sampingan diperlukan untuk menampung kos saja sara hidup dan perubatan yang semakin meningkat. Ya, jadi last ya. Kesimpulan dan tips utama ya, simpan sebelum belanja. Ya, jadikan simpanan sebagai potongan pertama setiap kali menerima gaji. Ya, jadi bukannya menyimpan baki selepas belanja. Ya, jadi pastikan mempunyai dana reserve. Ya, sekurang-kurangnya 6 bulan pendapatan untuk mendapati situasi luar jangka. Ya, jadi sila like, subscribe dan sokong ya. Terima kasih.